And dia memang khusus untuk lemak-lemak tepu bahagian perut. Okay, bila korang mengurangkan pengambilan karbohidrat, dia dapat mengurangkan lemak visceral, iaitu lemak yang terkumpul dekat dalam organ perut korang tu. Cantiklah perut korang tu, kempis gitu. Tang perut tu paling utama, sebab tang perut tu lah yang akan membuatkan kita rasa confident level diri kita best. Kenapa aku memilih Margo ni, yang dia pil dia senang. Kan bulan puasa kan kita tak boleh minum, tak boleh makan kan, strict lah, sakit apa. Tapi dengan Margo ni, dia memang membantu korang untuk bertenaga sepanjang hari walaupun korang tak minum. Sebab tu ramai gila orang ambil Margo. So korang bulan puasa ni dah nak dekat kan, korang try daripada sekarang, supaya bulan puasa, bulan masa raya nanti semua cantik je, bertenaga masa bulan puasa tu, manja macam kita nak buat kan. So tekan get offer sekarang untuk korang try, sebab dia kata kalau tak jadi orang pulangkan duit balik. Tapi korang percayalah cakap aku, korang takkan pulang duit balik ni, sebab korang telan je sebiji, settle masalah. Korang tak payah fikir-fikir lah nak minum lah, nak apalah, nak kunyah lah, telan je sebiji. Okay, kan dia offer sekarang. Okay, kenapa Margo ni bagus? Sebab dia ada inulin. Okay, inulin ni adalah sejenis serat larut prebiotik yang memberi pelbagai manfaat kesihatan, termasuklah menurunkan korang punya berat badan tu. Dan macam mana korang boleh rasa kenyang bila ambil Margo ni? Sebab inulin ni melambatkan proses pengosongan perut. Kan, best kan?